kita punya kos rawatan macam ni sampai 600-800 rial. Ajar-ajar ada duit ke macam tu. Nama saya Muhammad Azim Syazwi. Untuk kali ni umrah yang kali ke-6, saya bersama keluarga MKD5. Saya selaku ketua pegawai operasi di Haramain. Apa yang berlaku masa menjaga jemaah-jemaah umrah datang? Okey, kalau berkaitan pesakit kesihatan, saya betul kajian dengan ajar. Jemaah kita terpaksa warded sebabkan mengidap penyakit TB. Dan yang kedua ialah jemaah memang dah pingsan. Jemaah memang dah tak larat bangun, dah duduk kat wheelchair, dah tak boleh sedarkan diri. Dan kemudian kita terpaksa bawa pergi hospital lah. Sebab saya tahu macam mana kos rawatan kat sana. Jadi first kali saya kena cakap dengan jemaah, Haji ajar, kita punya kos rawatan macam ni sampai 600-800 rial. Ajar-ajar ada duit ke macam tu semua. Tapi first kali saya tanya, ada tak dapatkan insurans tambahan? Benda tu yang paling penting lah. Kos rawatan ni mahal lah. Untuk yang siapa yang dekat sana, kalau kita pergi nak dapat rawatan yang paling perfect, rawatan yang paling best, masuk hospital swasta, tak perlu beratur panjang semua, kos rawatan dia setiap kali pergi, seorang jemaah kena dalam 600 ke 800 rial. Which is kalau dalam ringgit Malaysia dalam 1000. Jadi bila ada tijrah care ni, at least ada perlindungan ni, jemaah tak risau. Yang mana bakal terbang umrah, saya betul sangat, at least dapatkan perlindungan tambahan umrah ni, insurans takaful umrah, at least ada benda macam ni, orang pun rasa tak takut. Yang paling penting lah. Okey, alright. Terima kasih.